Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Khairi Jamaluddin sedia kembali ke pangkuan UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyatakan secara terbuka hasrat untuk kembali menyertai UMNO melalui inisiatif agenda Rumah Bangsa. Menurut Khairi, keputusan itu dibuat selepas Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pelaksanaan agenda berkenaan yang disifatkannya sebagai perkembangan positif dalam usaha penyatuan parti. Dalam episod ke-191, siri audio keluar sekejap yang dikongsikan di Facebook pada Jumaat, Khairi berpendapat pelawaan itu sebagai ruang terbaik untuk kembali semula ke dalam UMNO. Kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid juga berkaitan dengan kita. Mungkin Syahri ada pendiriannya sendiri, saya pula ada pendirian sendiri. Saya telah lama menyatakan hasrat untuk kembali kepada UMNO dan saya melihat ini sebagai perkembangan positif serta peluang murni bagi diri saya, katanya. Dalam satu video berasingan yang turut dimuat naik di platform sama, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan mengucapkan penghargaan terhadap isyarat penyatuan yang ditunjukkan Presiden UMNO itu. Namun Syahril mengakui beliau lebih selesa berada di luar gelanggang politik ketika ini, walaupun tidak menutup pintu untuk kembali pada masa hadapan. Terdahulu Ahmad Zahid menyatakan jawatan kuasa Rumah Bangsa yang dipengerusikan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menyelaras semua proses permohonan mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Perlembagaan UMNO. Beliau turut berharap seusaha itu dapat dipermudahkan dan menjadi titik penyatuan bagi mengukuhkan semula parti dalam meneruskan agenda perjuangan.